Suatu hari, Abu Nawas menerima hadiah misteri dari seorang pengembara, sebuah cermin kecil bulat yang katanya mampu menunjukkan isi hati sesiapa yang melihat ke dalamnya. Dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas mencuba. Ketika dia melihat wajahnya, muncul bayangan dirinya sedang menolong orang. Dia tersenyum lega. Tapi bila seorang pedagang tamak mencuba, cermin itu menunjukkan bayangan dia menipu pelanggan. Pedagang itu terkejut dan marah. Ini sihir. Abu Nawas menjawab, bukan sihir. Ia cuma tunjuk apa yang sudah ada dalam hati. Berita tentang cermin itu tersebar. Ramai datang mahu mencuba. Ada yang menangis, ada yang tertawa, dan ada yang malu sendiri. Akhirnya, Sultan sendiri mahu mencuba. Tapi bila dia melihat cermin, tiada bayangan langsung. Abu Nawas berkata, kadang-kadang, bila hati dipenuhi ego, ia jadi terlalu gelap untuk memantulkan apa-apa. Sultan terdiam, lalu berkata perlahan, mungkin sudah tiba masanya aku perbaiki diriku. Dan cermin itu disimpan oleh Abu Nawas. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan.